Nak tahu cerita lah. Tak, 2-3 hari lepas. Tak 2-3 hari lepas Cerita ni baru semalam kot. Kau kemarin dulu. Nabi lupa dah lah. Nabi duduk tidur atas kerusi ni lah. Tiba-tiba Nabi nampak. Nabi duduk tidur lah. Bilik Nabi kan jenis macam keadaan sekarang ni. Sunyi. Diam, tak bising. Tiba-tiba Nabi nampak Mak Siti kecil je, comel, anak yang jenis bila lari tu dia jenis lompat-lompat. Aku tak tahu jenis apa tu. Aku tengok tu aku menjerit lah. Lepas pada tu dia duduk ada dalam bilik ni. Aku tak tahu dia masuk macam mana. Aku memang tak boleh dengan benda ni. Aku memang tak boleh dengan benda Mak Siti ni. Aku jadi tak boleh nak duduk. So aku bawa masuk kucing aku dalam bilik. Macam-macam aku cuba. Dia duduk lari pi lari mai lah. Tapi nak ada apa dalam bilik ni tak ada makanan. Jadi dia mesti lapar. Dia mesti nak makan kan. So tadi petang lepas Nabi dah buat live dekat dapur tu, Nabi on the way masuk dalam bilik. Pintu bilik Nabi memang tutup. Buka aircon saja. Jadi sunyi lah. Tak ada siapa dalam bilik Nabi ni. And then dia keluar. Dia pergi rabat dekat mana atau bahagian tepi ujung tu dekat Nabi punya penyedut udara tu. Nabil buka saja pintu bilik, dia terkejut. Nabi ternampak macam ekor termasuk dalam tong. Ada satu tong tu Nabi tak dalam bilik Nabil tu untuk tahan air aircon hari tu bocor. Nabi tak bawa keluar lagi tong tu. Lepas pada tu, dia kan anak kecil. Dia nak rabat keluar daripada tong tu, kan, besen tu, dia tak boleh lah, lincin. Dia duduk cakap main tak lepas. Aku ni masuk dalam bilik, aku terdengar macam benda duduk gerak-gerak macam tu. Aku pun pergi lah pelan-pelan. Kan dalam video tu aku letak ayat, aku pergi pelan-pelan, aku pergi jenguk. Pergi jenguk tu aku menjerit lah. Lepas aku dengar benda bergerak, aku tak nampak lagi dia. Aku lari, aku pergi dekat Iman. Tapi tu aku tutup tadi live aku. Sepatutnya aku rakam. Pasal bila masuk dalam tong tu, Iman dengan aku duk kelang kabut. Duk cari tempat nak tutup besen tu. Kira macam rezeki lah kan. Mak Siti tu masuk dalam tong tu. Dia tak boleh lari mana dah. Jadi cumanya kami ni akan tutup tong tu supaya dia tak boleh lompat ke apa. Kami risau dia boleh lompat. Lepas benda tu duk cari penutup. Masa duk cari penutup tu lah aku kelang kabut, aku tutup live. Lepas tu tadi aku rakam live aku tadi. Misteri kan? Hak tu lah benda yang paling menakutkan aku. Hampa dekat Negeri Kedah duk riuh pasal orang ketuk pintu. Aku tak heran ketuk pintu tu. Tu terang aku cakap. Sikit tak takut pun. Aku takut lagi benda tu ni yang aku dapat ni. Alhamdulillah rezeki. Rumah aku dah bebas daripada benda-benda makhluk-makhluk itu. Aku tak akan macam bagi dia piak ke apa dah. Aku tak boleh, aku kesian. Aku tak akan katok ke apa. Aku tak boleh. Aku kata kat Iman, angkat tong tu, tutup, kita